Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pengetua harap agar anak-anak sentiasa sihat dan bersemangat untuk menuntut ilmu kerana tiada satu pun kejayaan bisa dicapai tanpa kerja keras dan kesungguhan. Anak-anak, hari ini cikgu ingin bercakap tentang satu perasaan yang sering datang tanpa diundang, yang kelihatan kecil tetapi mampu memusnahkan masa depan jika kita biarkan. Perasaan itu bernama malas. Anak-anak yang cikgu sayangi, malas tidak datang dengan wajah jahat. Malas datang dengan ayat manis. Rehat sekejap. Nanti boleh buat. Esok masih ada masa. Dan tanpa kita sedar, hari berganti hari, masa pun habis tanpa hasil. Anak-anak, cikgu nak kamu faham satu perkara penting. Murid berjaya bukan murid yang tidak pernah malas, tetapi murid yang tidak tunduk kepada rasa malas. Semua orang pernah malas. Bezanya hanyalah siapa yang melawan dan siapa yang mengalah. Anak-anak yang cikgu banggakan, cuba kamu renung sejenak. Adakah orang berjaya itu tidak pernah letih, tidak pernah bosan, tidak pernah hilang motivasi? Jawapannya, tidak. Tetapi mereka tetap bergerak walaupun hati berat. Di situlah kejayaan bermula. Anak-anak, cikgu tahu belajar itu penat, mengulang kaji itu membosankan, membuka buku itu berat. Tetapi dengar ini baik-baik. Apa yang kamu tangguhkan hari ini akan menjadi beban penyesalan esok. Dan apa yang kamu lawan hari ini akan menjadi kebanggaan masa depan. Anak-anak yang cikgu kasihi, jangan tunggu rasa rajin. Kerana rasa rajin tidak datang dulu. Rasa rajin datang selepas kamu mula bertindak. Mulakan walaupun hanya 5 minit. Mulakan walaupun satu muka surat. Mulakan walaupun satu soalan. Anak-anak yang cikgu banggakan, hari ini cikgu tidak mahu kamu berjanji besar. Cikgu hanya mahu kamu buat satu pilihan kecil. Aku akan bangun walaupun malas. Aku akan belajar walaupun penat. Aku tidak akan tunduk pada alasan. Kerana kejayaan dibina oleh keputusan kecil yang dibuat setiap hari. Anak-anak, ingat satu ayat ini sampai bila-bila. Rasa malas itu sementara, penyesalan itu lama. Pilih dengan bijak. Akhir kata, anak-anak yang cikgu kasihi, masa muda ini tidak akan datang dua kali. Gunakan masa ini untuk membina diri kamu, bukan memanjakan rasa malas. Murid berjaya ialah murid yang bangkit melawan rasa malas setiap hari. Cikgu percaya kamu mampu jadi murid yang berjaya jika kamu berani melawan diri sendiri. Jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua supaya lebih banyak kata-kata motivasi dapat terus membimbing dan menguatkan semangat kamu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.